Tengok saya nak buka apa ni ya. Benda lah ni kalau kita nak, kita kena pre-order. Okay, mari kita tengok apa ni. Ini tutup dia. Okay, ini tapak dia. Saya beli, sebenarnya dia punya saiz ni memang saiz tinggi lah. Saiz tinggi macam ni. Tapi saya suruh dia potong satu ni. Untuk apa? Benda ni sebenarnya untuk letak bunga tau. Dipanggil terracotta pot. So kita boleh letak macam orchid ke, nanti dia akan melekat kat sini. Kalau kita nak letak orchid pun boleh. Sebab pasu ni dia macam serap air tau. Jadi sekarang ni sebab dia serap air, jadi saya gunakan pasu ni sebagai tempat letak sudu. Tengok kalau tempat ni, kalau kita tengok ya, ni tempat sudu yang saya ada asal ni, dia berair. Tengok ya, tadi saya basuh dan saya terus masukkan je. Tak ada air pun dalam ni. Jadi air tu meresap kat pasu. Ya, so kita tak perlu risau kalau air tu bertakung ke, ada jentik-jentik ke. Bekas pun cantik. Ada ukiran dia. Kita nak masukkan chopstick pun tak perlu risau. Kalau dulu dia terkeluar guna ni. Ada 4. Yang ini asalnya memang okey, tapi saya lupa nak suruh dia okey, dia jadi dibagi airplane.